Sementara itu, Yayasan Mendaki turut melancarkan program aspirasi mendaki hari ini bagi membantu para pelajar peringkat A mempersiapkan diri bagi peperiksaan tersebut. Ini merupakan kali pertama Mendaki menganjurkan program online bagi pelajar maktab rendah. Program tersebut bertujuan untuk memperkukuh pemahaman konsep serta meningkatkan penguasaan subjek menjelang peperiksaan GCEA peringkat A. Program ini memberi sokongan akademik yang berfokus, persediaan awal serta bimbingan berterusan sepanjang setempoh pengajian A-Level. Aspirasi bukan hanya untuk pelajar yang memerlukan bantuan tambahan, tetapi juga untuk pelajar berpotensi tinggi yang ingin mengasah kebolehan mereka. Kita juga akur bahawa kejayaan tidak datang melalui satu laluan sahaja. Ramai juga mencapai kejayaan melalui politeknik, ITE ataupun laluan kerja sambil belajar. Oleh itu, Mendaki akan terus memperkukuh usaha kami agar tiada siapa yang ketinggalan. Ditanggung sepenuhnya oleh Mendaki, program ini berlangsung dari Mei hingga November dan diadakan setiap Sabtu selama 1,5 jam untuk 82 pelajar. Antara subjek yang ditawarkan termasuk kertas am, ekonomi, matematik, fizik, kimia, sejarah dan kesusastraan bahasa Inggeris. Program ini dapat membantu saya kerana ia memberi ruang untuk saya mengukuhkan pemahaman yang sedia ada dan menambah ilmu baharu. Ia juga memberi saya peluang untuk berlatih lebih, mendapat nasihat dan maklum balas peribadi daripada tutor saya. Secara ringkas, setiap sesi dan latihan personalize kepada saya dan pada kelemahan saya dan kekurangan saya. Selain platform pembelajaran yang disediakan khusus oleh pengendali Ren Education, pelajar akan menerima nota pelajaran dan rakaman kelas selepas setiap sesi. Menerusi platform itu, pelajar boleh menjejaki perkembangan mereka. Pelajar juga mempunyai akses kepada platform latihan berkuasa kecerdasan buatan AI yang dapat memberi maklum balas semasa pembelajaran dijalankan.